Pernah tak rasa hidup ni gelap, macam tiada harapan, atau rasa terpinggir, tak layak terima kasih sayang? Dalam lubuk hati, kita semua inginkan penerimaan sejati, kan? Satu kasih yang tak menghukum, yang faham kita. Jangan risau, ada cerita lama dalam kitab suci yang pegang janji buat hati yang dahaga dan jiwa yang retak. Di Levitikus bab 14, kita temui kebenaran mengharukan tentang kasih Tuhan. Ia bukan cuma sembuh fizikal, tapi pulihkan jiwa dan maruah kita di matanya. Ingatlah ayat ini, imam itu akan ambil sedikit dari darah korban penebus salah itu, dan sapukannya pada cuping telinga kanan orang yang hendak disucikan itu. Levitikus 14:14. Ini simbolik inisiatif Tuhan yang suci, membersihkan kita melalui korban sempurna, untuk diterima sepenuhnya. Kisah ini bukan cerita lama semata. Ia janji Tuhan buat kita hari ini. Tak kira apa pun yang dah berlaku, Dia sentiasa buka tangannya, rindu nak kita rasa kasih-Nya yang tak bersyarat. Dia mahu kita tahu, kita diterima seadanya, tanpa syarat. Dengannya, kita sentiasa ada peluang untuk mula hidup baru, bersih, penuh harapan dan tujuan.